Ramai tanya saya, bos, awak buka kedai motor dekat Balok Kuantan ke? Saya cakap, bukan. Saya bukan buka kedai motor dekat Kuantan. Dulu, kedai sini memang dah ada dah. Kedai ni baru lepas renovate. Dulu kedai separuh aja. Tapi, kini, kita ambil satu lot kedai dekat Balok Kuantan. Jom, kita pergi tengok. Korang tengok kalau korang datang Balok, nampak Mr. DIY di Balok Kuantan, korang mesti boleh nampak kedai saya. Sebab kedai saya cawangan lah, bukan kedai cawangan Multi X Motor dalam Balok ni sebarisan dengan Mr. DIY Balok Kuantan. Kalau korang nampak DIY Balok, okay, korang nampak kedai ni kedai handphone lah. Sebelah kedai handphone saja. Nampak? Kedai baru renovate. Dulu dia bukan macam tu. Dulu cawangan Multi X Motor dekat Balok ni kita separuh aja. Saya tunjuk. Baru lepas renovate. Apa kita buat? Dulu separuh aja. Sini ada partition. Jadi kita dah remove partition tu. Lampu pasang, rantai dah buat apa ni, cat. Dinding kita dah cat, dah pasang aircon juga. Jadi kalau korang nak datang tengok motor, selesa lah kedai motor yang ada aircon, lagi selesa kan. Sebab dalam Kuantan ni memang ada banyak kedai motor yang tak ada aircon. Kalau korang pergi kedai motor yang tak ada aircon, korang selesa ke kalau nak tengok motor? Kita bukan jual Honda saja. Dekat Balok cawangan Multi X Motor, kami ada motor M-Force juga. Ini Naga 155. Saya pernah review motor ni. Korang boleh pergi tengok TikTok saya. Ini Honda lah, Wario 125. Ramai cari motor skuter ADV. Ini dia. Okey, kalau korang nampak, memang tak banyak motor dekat sini sebab kita baru lepas renovate kedai saja. Jadi kalau tengoklah bila kita akan masuk lagi banyak motor dekat sini. Macam-macam motor. Kami ada Honda, Yamaha, Modenas, M-Force, Aveta. Nak cari motor kami ada. Kalau korang nak cari motor untuk santai, ride jauh, skuter, kami pun ada. Bulan ni kami ada promosi. Jadi jangan lepaskan peluang bulan ini. Okey? Orang yang tinggal berdekatan Balok, ke Maman ke Sungai Karang ke, boleh datang kedai saya, cawangan Multi X Motor di Balok. Sini saya ada satu sales, nama dia Farah. Kalau korang datang kedai saya, dia akan serve korang tengok motor. Nak submit loan, nak beli cash pun boleh guys, dengar, kalau korang nak beli cash dengan saya, boleh je. Kita boleh jual motor secara cash. Jangan risau. Nama dia Farah, datang aja, korang boleh cari dia. Bukan saja kami ada buat year end sales bermula dari bulan November sampailah bulan Disember. Guys, yang paling penting, kedai saya ada pusat servis tapi bukan dekat sini sebab sini satu lot tak ada tempat untuk letak bengkel. Tapi pusat servis saya dekat Jalan Berserah sebelah Public Bank. Guys, ini sangat penting sebab ramai customer ditanya saya, bos, kalau motor saya beli dengan awak, nak repair, nak servis macam mana? Jangan risau, kedai saya ada pusat servis. Itu yang paling penting. Kita jumpa nanti. See you guys.